Tiga termasuk seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kereta di Jalan Jemaluang di sini petang tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian jam pukul 5.05 petang sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi dan BBP Mersing bergegas ke tempat kejadian. Katanya kemalangan membabitkan Honda City membawa seorang lelaki berusia 21 tahun dan seorang wanita berusia 20 tahun serta Toyota Vios membawa seorang lelaki berusia 31 tahun. Ketiga-tiga mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, katanya, dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata anggotanya menjalankan operasi mengeluarkan mangsa menggunakan peralatan penyelamatan termasuk rescue, cutter dan pengusung. Selepas mangsa berjaya dikeluarkan, kesemua mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya, katanya. Punca kemalangan masih dalam siasatan.